Untuk program pada hari ini kita bersama media lah, kita akan menerangkan dan juga mempraktikkan lah sambil kita mengajar kepada media ni tata cara untuk menyelamat kelemasan di air lah, the basic one lah, supaya apabila berlaku kecemasan ni di dalam air ni, jikalah kita kata waktu media sedang bertugas, media tahu nak buat apa. So macam kami di pihak penyelamat, insyaAllah kita akan membantu. Sama juga pelajaran ini juga kita terapkan kepada orang awam, supaya apabila berlaku kecemasan di kalangan orang awam ni, dia tak tunggu dah penyelamat ni, dia tak tunggu dah APM, dia tak payah tunggu dah bomber, dia tak payah tunggu siapa-siapa dah. Dia boleh selamatkan mangsa lemas. Sebab mangsa lemas ni kita ambil, dia tak lama, sekejap saja, 5 minit dalam air dia lemas, dia hilang. Kalau nak tunggu penyelamat ni, kita kata masa tu akan drag lah, kita kata drag. So nak sementara nak sampai pihak penyelamat tu, dia akan ambil masa yang agak lama. So macam kita selalu cakap lah, untuk menyelamat ni masa tu penting. So kita mengharapkan peserta-peserta pada hari ini faham dan boleh mempraktikkan lah orang kata tata cara menyelamat mangsa kelemasan di air. Jika kita lihat orang tu lemas, apa yang kita nak buat? Benda paling penting sekali, jangan panik dan jangan terus terjun. Okey, itu yang paling penting. Cuma kita kena tahu apa yang kita nak buat. Benda paling senang, cari satu kayu yang panjang ataupun galak, hulurkan kepada dia supaya dia boleh pegang. Kita jangan terjun. Sebab biasa orang lemas dia panik. So bila kita terjun dengan kita akan lemas. Itu dia akan, kita panggil, dia akan tekan kita ke bawah. Sebab dia nak hidup, dia akan tolak kita ke bawah. So kita jangan terjun awal. Hulurkan apa-apa dulu. Ada tali kita hulur, ada pelampung kita hulur, ada kayu kita hulur. Itu je yang kita boleh buat. Itu yang paling penting. Bagi saya, pengunjung ataupun yang main air ni, utamakan keselamatan. Pakai PPE, yang itu yang paling penting. Memang tak sedap kita kata pakai life jacket nak berenang. Betul, tak sedap. Tapi bila berlaku apa-apa, itu yang akan menyelamatkan kita.